Clearance nama bankrupt dan hutang-hutang dengan bank-bank yang ada. Macam mana ya tuan? Clearance nama bankrupt. Nak bebas bankrupt tu saya tahulah. Nak clearkan nama bankrupt tu maksud tuan apa? Sama ada nak batalkan kes bankrupt atau tuan-tuan nak bebas bankrupt. Nak batalkan kes bankrupt Section 105. Kita ajar dalam kelas pada hari Ahad 7 September 2025. Kita ajar apa beza batal kes bankrupt dengan pelepasan sijil KPI bebas bankrupt. Tu siapa-siapa nak belajar boleh masuk kelas kita ya. Clearance nama bankrupt tu kalau mengikut tafsiran saya dia nak batal kes bankrupt lah Section 105. Dia hutang 100,000 kena bayar 100,000. Kalau jika bank tu bagi pengurangan maka bayar apa yang pengurangan dia barilah. Tapi bukan bayar kepada bank, bayar kepada saya dah bebas bankrupt, hutang tu bagaimana. Kalau tuan-tuan dah bebas bankrupt, tuan-tuan kena tanya balik kepada pejabat insolvensi yang bebaskan tuan-tuan sebab saya boleh jawab bagi siapa klien yang saya uruskan yang saya tak urus, saya tak tahu apa tuan punya POD dan sebagainya. Itu kena tanya kat pejabat insolvensi. So balik kepada pembatalan kes bankrupt, kalau nak batal kes makna kena bayar hutang semuanya dan plus dengan fee insolvensi. Fee insolvensi lebih kurang 12%, tapi kiraan sebenar tu pegawai insolvensi yang tahu. Kemudian kena tambah dengan fee peguam untuk membatalkan kes di mahkamah. Itulah kos untuk Section 105. Kalau ada 5 bank, setiap satu bank 100,000, so dah 500,000. Tuan-tuan kena bayar 500,000 itu plus dengan 12% ataupun berapa yang insolvency charge untuk fee insolvency. Sebab fee insolvency kita tak boleh nak cakap, kadang kita kata 12% tapi kiraan diorang lebih. Jadi itu semua final number daripada pegawai insolvensi. Cuma kalau kos lawyer di Shah Alam, di KL biasanya 8,000 lah untuk batalkan